Saudara pengurusi, ahli panel dan hadirin hadirat. Assalamualaikum dan selamat malam. Lebih dulu saya ucap terima kasih pada penganjur, khususnya saudara Rafizi, kerana membenarkan saya untuk sama-sama hadir. Dan pada malam ini kita ingin berkongsi nasib yang telah menimpa saudara Rafizi. Beliau akan dihantar ke penjara. Apa kesalahan beliau? Kesalahan beliau ialah kerana mendedahkan jenayah keuangan. Penjenayah yang sebenar, penjenayah yang sebenar masih pedang kuasa. Mereka curi uang negara kita, tetapi mereka bebas. Yang mendedahkan jenayah mereka masuk ke penjara. Sudah tentu kita tidak mau saudara Rafizi menjadi bantuan. Kerana itu kita berhimpun di sini pada malam ini. Sekurang-kurangnya untuk menghiburkan beliau, kita rakyat Malaysia menghargai jasa saudara Rafizi yang berani untuk mendedahkan penyelewengan dalam negara kita. Kita berharap Pilihan Raya datang lebih awal daripada beliau masuk penjara. Dan menjadi tugas rakyat Malaysia untuk menukar kerajaan yang ada, dan dengan itu saudara Rafizi insya-Allah tak perlu masuk penjara. Inilah peliknya negara kita, dan hari ini saudara Zuna, teman kita juga, kartun, ya, kerana dia buat kartun Donald Dedak, ya, kartun terbaru dia Donald Dedak. Itu pun salah dalam negara kita, dia ditahan sekali lagi pada hari ini. Kerana kartun-kartun ini telah mendedahkan apa terjadi kepada negara kita. Negara kita tidak telus. Saudara Rafizi mendedahkan apa yang telah dikelaskan sebagai OSA. Apa dia yang di OSA kan? Pelarian wang negara di OSA kan. Ini satu perkara jenayah. Meng-OSA-kan sesuatu jenayah itu adalah 2 kali jenayah. Kalau dalam kes 1MDB kita tidak ada ketulusan, padahal di seluruh negara, di seluruh dunia kita telah melihat di Singapura, jiran terdekat kita, bukan saja banker dipenjarakan kerana penglibatan 1MDB, bank ditutup, dan Falcon Bank ditutup kerana menguruskan 2.6 bilion yang wang 1MDB yang dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Itu jelas. Dalam kes 1MDB ada keadaan di mana CEO 1MDB tidak mengikuti arahan lembaga 1MDB, memasukkan wang $700 juta dalam akaun Good Star yang dimiliki oleh Jolo. Jolo tidak ditangkap. CEO berkenaan belum diambil tindakan. Dalam kes yang lain, CEO 1MDB pada waktu itu telah memasukkan wang sebanyak lebih daripada 1 bilion Amerika secara salah kepada akaun Abar palsu, fake Abar. Dan ini ada dalam laporan PIC yang dibentang dalam parlimen. Dan kemudiannya induk Abar itu, yaitu IPIC Abu Dhabi, telah menyaman 1MDB di mahkamah di London. Dan kita kena bayar wang tersebut 6.5 bilion Amerika. CEO tersebut belum diambil tindakan. Rafizi yang diambil tindakan. Berapa lapis dosa itu berlaku. Oleh kerana kita tak ada wang nak bayar wang yang telah kita salah bayar pada Abar, bukan jumlah yang sedikit,
Memang niat itu adalah niat menipu. Niat mencuri wang negara. Dan kerana itu tindakan tidak diambil. Bukan saja tidak diambil oleh Perdana Menteri, tetapi parti-parti komponen Barisan Nasional, MCA, MIC, Gerakan, tidak ada pendirian terhadap isu ini. Seluruh parti dalam komponen BN sudah tidak layak untuk mentadbir negara kita. Kalau ada orang masih takut dengan DP, tak takut dengan wang negara hilang sebegitu besar, dan kemudian kehilangan itu ditutup dengan penipuan-penipuan, dan terakhir oleh kerana kita tak boleh bayar ABAR itu, kita kena ambil duit daripada mana? Daripada negara China, dengan menggali lubang yang lebih besar, 120 bilion hutang. Kalau dalam kes 1MDB kita tidak ada ketulusan, kita tak tahu apa cerita sebenar, kerana di OSA kan, dalam arrangement kita dengan China, kita tak tahu apa term dia. Tak close. Tak ada siapa tahu. Setakat yang kita dengar secara bisik-bisik, paling tidak ada 3 term. Bila kita ambil duit daripada China, nak buat kereta api laju pantai timur, nak beli bot perang, 3 terma utama. Pinjaman ini kena bayar balik dalam mata wang yuan sahaja. Tidak dalam dolar, tidak dalam ringgit Malaysia. Dan kita tahu mata wang China yuan ini meningkat, appreciate nilai dia tiap-tiap 5 tahun secara average 7%. 110 atau 120 bilion ini, berapa puluh bilion pula tambahan bunga dan appreciation ke mata wang yang rakyat Malaysia 7 generasi akan datang terpaksa menanggung. Tema yang kedua adalah jika ada pertikaian ini hanya boleh diselesaikan di mahkamah di Beijing. Tidak di mahkamah antarabangsa di London, Geneva atau Kuala Lumpur. Pertikaian itu hanya kena bawa ke mahkamah Beijing, kita boleh tahu kedudukan kita adalah lemah. Kalau kita tak ada wang nak bayar, pilihannya adalah resources kita seperti minyak sawit, petroleum, hendaklah digunakan pilihan pertama membayar hutang pada negara China. Ini membolehkan negara kita dijajah sekali lagi dari segi ekonomi. Sebab itu kita nak ketulusan. Dan kita berhutang sebahagian yang telah disebut dalam surat khabar antarabangsa Financial Times. Kita buat kereta api, kos dia hanya 30 bilion. Itu pun saya ingat sudah di-inflatekan harganya. Tapi kita letakkan harga dia 55 bilion, asalnya 60 bilion. 25 bilion lebih tinggi daripada harga sebenar. Untuk apa? Kerana digunakan wang itu untuk bayar IPIC yang tersalah bayar ABAR tadi. Ini satu jenayah, satu pengkhianatan pada negara. Kita tak boleh biarkan negara kita terus jadi macam ini. Dan Najib telah sinonim dengan segala macam porak-poranda kepada ekonomi negara, dan ini jika tidak dihentikan boleh menjerumus negara kepada keadaan yang lebih dahsyat. Sesuatu perkara itu ada indikator. Kalau indikatornya sudah buruk, natijahnya akan jadi lebih buruk. Apa dia indikator? Tadi Wabi Andrew memberitahu hutang kita banyak. Mata wang jatuh ya. Kenapa mata wang jatuh? Satu, kerana hutang kita banyak. Ya. Dalam 2 tahun akan datang, hutang yang matang 240 bilion. Kenapa kita hutang banyak? Kerana kita membazir, dan dalam kes MDB, kita ambil wang itu untuk dicuri. Tak ada dalam negara, dalam dunia ini, orang buat hutang, ambil bond, keluarkan bond, Perdana Menteri lagikan duit itu. Berhutang kerana nak lagikan duit. Bond yang pertama 1MDB 5 bilion.
Sebagian daripada wang 5 bilion bond yang pertama itu dimasukkan ke dalam akaun Jolo, 700 juta dolar Amerika. Ada dalam laporan PAC. Kalau ada orang kata tak ada bukti, orang tu tak baca laporan PAC. Laporan PAC dibentang dalam parlimen 700 juta dolar daripada bond yang pertama 5 bilion. Kemana Jolo guna wang tersebut? Jolo, bapa dia ada di Pulau Pinang. Kalau polis tak boleh cari Jolo, polis boleh pergi tanya bapa dia di Pulau Pinang, mana anak awak duduk. Ya. Saya bukan nak suruh orang Pulau Pinang buat tunjuk perasaan depan rumah bapa dia, saya tak kata macam tu, ya. Tapi tak menasabah bagi polis Malaysia, tak boleh cari. Kalau Rafizi jadi Menteri Kewangan, banyak perkara lagi dia boleh buat. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Pasal Salahuddin kata Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan kena asing, ya. Jadi Perdana Menteri orang lain, saudara Rafizi Menteri Kewangan, kita nak suruh dia bawa balik duit-duit yang dibawa lari. Saya selalu katakan, duit yang bawa lari oleh pemimpin-pemimpin tertentu ni adalah terlalu besar. Saya masih yakin kalau kita boleh bawa balik wang-wang ini, 3 tahun pertama, saudara Hatta Ramli kata tadi, kita zero rate GST. Ini menasabah, ya. 3 tahun pertama kita raikan rakyat Malaysia tak payah bayar GST kerana saudara Rafizi nak bawa balik duit yang disimpan di luar negara, termasuk yang paling dekat sekali Singapura 700 juta at least, paling tidak 700 juta Singapura bekukan duit 1MDB. Kerajaan Malaysia tak buat sebarang besar nak bawa balik duit itu. Yang dibekukan oleh Amerika berapa bilion? 3 bilion at least kata DOJ USD yang telah dileburkan dalam berbagai cara di Amerika. Gotta back that money. Rakyat susah kerana Najib, kerana rasuah Najib. Make it simple. Hilang Najib, naik kerajaan baru, harga barang boleh diturunkan, subsidi boleh ditimbangkan semula untuk perkara-perkara tertentu yang penting. PTPTN 1.5 juta orang di senarai hitam, kan? Saya pun tak tahu adakah pinjam duit kerana nak belajar kena masuk kepada bank negara untuk di senarai hitamkan, ya. Saudara Rafizi, saya yakin boleh masuk. Dulu saya dah beri cadangan 5 tahun, 6 tahun dulu sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim beri cadangan, saya dah cadangkan PTPTN ini masukkan masa tu, ya. Sekarang saya kena tengok angka balik. Tapi tugas ni kita bagi Rafizi je lah, ya. Kecil je lah ni PTPTN nak masuk ni, saya rasa kecil je, ya. Apa gunanya kalau kita telah mentadbir negara dengan baik, rakyat kita tak ada peluang untuk belajar dan mereka kena dibebankan. Rasuah adalah musuh kita. Kos hidup tinggi kerana rasuah, tarif elektrik tinggi kerana rasuah, hutang negara kita banyak kerana rasuah, ringgit kita jatuh kerana rasuah, rakyat kita susah kerana rasuah. Jadi Najib telah membawa semua ini dalam pentadbiran beliau, hampir 2 penggal. Mustahil beliau boleh membawa kebaikan dalam penggal yang akan datang. Sesuatu kejatuhan malapetaka ekonomi itu bermula dengan indicators, petanda. Kita telah melihat petanda hutang kita tinggi, ringgit kita jatuh, kos hidup kita naik, subsidi kita dihapuskan, bantuan kepada hospital, university telah dihapuskan. Ini adalah petanda ekonomi kita dalam keadaan tenang. Siapa yang menenangkan itu? Najib saja yang menenangkan itu. Dan kata saudara Salahuddin tadi, walaupun dia tahu dia adalah penjenayah, budak universiti nak tangkap dia, budak universiti kena bayar 400 ringgit denda. Malu kita. Dia bawa lagi 2.6 bilion, budak universiti nak tangkap dia kena denda 400 ringgit. You just imagine.
Macam mana? Ya, saya tak tahu budak ni ada duit ke tidak. Kalau malam ni kita lancar pun bagus juga. Tapi kalau saudara Rafizi nak lancar untuk invoke, saya tak paling kacau lah. Tapi kalau invoke boleh beri sedikit pada budak ni, satu gesture yang baik sebagai satu solidariti kita pada anak-anak muda kita. Kalau kita nak berjaya, pada pendapat saya, walaupun Perdana Menteri itu penting, kita kena ada calon Perdana Menteri. Elok kalau kita dapat namakan secara konsensus calon Perdana Menteri, ya. Tapi jangan sampai kita dilihat bergaduh kerana nak tentukan Perdana Menteri belum kita dapat jadi kerajaan lagi. Jangan sampai kalau kita bergaduh nak cari calon Perdana Menteri, tak boleh jadi kerajaan semua. Tak boleh lah macam tu. Biar ada kerajaan, Perdana Menteri itu saya rasa ramai yang, bukan ramai yang banyak, ramai cara, banyak cara je kita boleh capai maksud kita untuk letakkan kemudiannya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri sudah tentu mesti orang yang mendapat pengesahan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, selain daripada parti-parti lain, kerana beliau telah banyak berkorban untuk negara kita. Tapi kita tak nak sampai kita bergaduh siapa Perdana Menteri sampai Anwar pun tak boleh lepas. Defeat our purpose. We achieve first thing first. Apa perkara yang pertama? Berjaya dalam pilihan raya akan datang. Bagaimana nak berjaya? Semua parti-parti kita kena satukan, bersatu, ya. Kita tak boleh syak bersatu ni, ada agenda yang lain. Kita nak kuarantin dia lebih-lebih. Semua elemen ini kita letakkan dalam satu rangka besar untuk kejayaan yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat tak nak kecewa sekali lagi. Mereka nak berubah. Mereka tak nak ada lagi hengki-pengki yang boleh menghalang perubahan tersebut. Jadi kita pemimpin-pemimpin, semua peringkat mesti mencari jalan bagaimana to achieve victory. Kemenangan dalam pilihan raya. Yang lain kita selesaikan. Ya, tidak ada satu perkara perubahan yang tidak ada masalah-masalah. Kita akan ada masalah-masalah. Tetapi kita kena mengatasi masalah-masalah itu dalam kerangka besar yang dihadapi oleh negara. Kalau kita sayangkan negara ini, kalau kita kesihankan rakyat jelata, kalau kita nak melihat negara kita macam Donald Trump kata, be great again. Malaysia besar agung semula, kokoh semula, hebat semula. Kita masih ada peluang. Dan hari ini adalah salah satu yang sangat penting yang boleh menentukan masa depan dan halat tuju negara. Saya berharap rakan-rakan kita di semua peringkat dapat menunjukkan solidariti, dan saya setuju dengan Dr. Hatta tadi. Big battle. Battle utama adalah kita pakatan dan bersatu dan warisan lawan UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC, gerakan, whatever. Dan yang duduk tengah tu kita kira macam tak nampak. Ya. Yang duduk kacau kita nak sumbat gol, itu biar dia main seorang. Kita nak sumbat gol UMNO, Barisan Nasional. Dalam Semenanjung ni ada beberapa negeri. Johor salah satu frontier harapan, ya. Frontier harapan, Kedah, Perak juga saya yakin. Kemudian Felda kalau mereka berubah, Pahang pun akan berubah. Dan Johor juga akan menjadi sebahagian daripada gelombang ini. Kelantan, tuan-tuan doa. Kelantan ni pelik sikit, ya. Kita berhadapan dengan pemain simpanan UMNO Barisan Nasional, ya. Yang kita kira bagi saya, ya, tuan-tuan di Johor jangan campur hal Kelantan. Oleh kerana saya kelaskan pemain simpanan Barisan Nasional ini juga sebagai Barisan Nasional, so saya mempunyai tugas yang lebih besar untuk menewaskan wakil Barisan Nasional di Kelantan. Dan kita harap kita berjaya, dan insya-Allah Malaysia tahun 2017 kita akan ada tim yang baru, pasukan yang baru, kabinet yang baru, Perdana Menteri yang baru, dasar-dasar yang baru, wajah Malaysia yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.